Assalamualaikum. Apa khabar kamu? Sekarang ni banyak jugalah cerita-cerita orang-orang politik dekat media sosial ni. Tapi bukanlah teman nak cakap pasal politik. Cuma teman nak bertanya kamu, apa kamu akan rasa bila ada ahli politik ni dia menyamar jadi orang lain dan dia prank artis ke ataupun mak dia sendiri? Apa kesan dia kepada emosi orang yang kena prank tu? Kamu tak percaya? Rasanya dah 2 kali dia prank orang. Mohlah tengok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes, brother. Ucapan awak? Ini Daniel. Daniel. Hi, selamat pagi Daniel. Daniel Chan Lai Chi. How are you today, Daniel? Daniel sihat. Alhamdulillah. Itulah Daniel nak pujilah era kerana Tu dia. Kali pertama dia ngabarkan dia ni Daniel. Kali kedua pula tengoklah. Boleh boleh. saya nak tanya soalan kepada Ibu Sharifah. Saya di antara Sedih. Dah dia prank mak dia sendiri. Mana gaya je kamu. Jadi apa agaknya tujuan YB Syed Saddiq ni dia buat kopi tu? Yang pertama sekali, tentulah nak mewujudkan suasana humor, suasana gelak ketawa. Bukan semua orang mampu buat macam ni. Tengok juga personality orang tu. Setengah orang ni nak senyum pun susah. Masam je muka ya. Kerut je muka. Tapi YB Syed Saddiq ni dia ada sense of humor. Inilah yang dinamakan sebagai humor sosial. Apa yang pentingnya, humor ni memang mampu untuk mengurangkan stres, boleh meningkatkan hormon seronok endorfin, dan yang paling pentingnya dia boleh mengeratkan hubungan sosial walaupun dalam bentuk prank macam itu. Jadi bukanlah benda negatif yang dibuat dia YB Syed Saddiq ni ya. Jadi gurau senda, gelak ketawa adalah ubat kepada stres, ubat kepada tekanan. Sebab itulah kalau kita tengok orang yang stres, orang yang tinggi sangat tekanan dalam hidupnya, kurang dia nak gelak ketawa, serius saja, tak ada elemen-elemen humor dalam kehidupannya.